Ha? Betul. Ya. Dia bila macam ni, dia jiwa tak tenang. Dia sensitif, dia berangin, pongoy, letih lah. Padahal ni boleh kawan. Dia boleh lah. Kita nak marah pun kita dan fikir kan. Bila dia macam ni, dan fikir dulu, kita lebih positif. Kan seronok hidup macam tu. Balik kerja kau tak larat ke. Tak larat. Besok lah tu. Dia nak marah ya. Dia nak marah. Okey. Lagi yang Kak perasan apa lepas Kak makan madu? Tadi jiwa lebih tenang kan? Lebih positif. Lagi Kak rasa apa? Rasa nak semayang tak rasa nak semayang tengok Rasa ringan nak semayang. Rasa lebih ikhlas nak semayang. Kan? Kadang-kadang tu rasa macam sakit apa ni. Kan? Kan? Ni hiblis ni. Makan juga madu. Rasa macam tu lah. Makan juga. Oh, kena lawan. Lawan juga. Kena lawan. Betul. Kak, ada rasa apa? Lepas makan madu? Rasa lain banyak. Rasa lain banyak dah. Rasa happy lah. Belum ni tak. Belum ni macam kemurungan. Oh, itulah. Tak seronok kan. Kita jadi sedih, jadi stres. Bila dah okey dah. Dah fikir tu. Okey banyak dah. Ni anak ni besar ni takkan tak ada adik lagi. Dia ni lah Pisah. Dah pisah dah. Lepas tu dia macam apa? Trauma. Trauma. Tadi kakak tadi pun trauma juga. Dah umur 60, tak mau kahwin kan? Trauma. Anak 6 lah. Trauma. Tak apa. Jadi untuk hilangkan trauma tu kena servis lah. Servis balik memori. Bagi lebih tenang. Dan ni Kak rasa lebih tenang. Alhamdulillah. Sangat-sangat berharga tenang ni no. Cuci buang hak delete hak yang apa ni kuman-kuman. Kalau bahasa lah dia kata apa? Plesit apa? Maknanya hak pengacau lah. Cuci buang jiwa lebih tenang. InsyaAllah. Kan seronok? Ya. Kan? Kadang-kadang tu dia apa tak payah makan madu ni lah. Kita lawan juga. Lepas tu dia bilik semua tu. Iyalah. Bila sabar, ni lah hasil dia. Tu lah. Kan? Tak apa Kak